Korang nak tahu kenapa ramai orang Malaysia masih tak mula melabur? Bukan sebab tak ada duit. Sebab takut. Takut rugi. Takut salah pilih. Hari ni Daus nak share 5 tips yang Daus sendiri guna dari awal. Tip pertama, settle emergency fund dulu. Ini paling ramai skip. Pastikan ada 3-6 bulan gaji tersimpan sebelum labur. Sebab kalau tak ada, masa market jatuh, nanti korang terpaksa jual rugi sebab perlukan duit. Letak dalam money market fund. Boleh keluar bila-bila, pulangan lagi baik dari savings biasa. Tip kedua, faham apa yang korang beli. Jangan labur sebab kawan cakap untung. Kalau korang tak boleh explain dalam satu ayat apa benda tu, korang belum ready, start simple dulu. Tabung haji, ASB, money market fund, saham patuh syariah. Tip ketiga, mula kecil tapi konsisten. Ramai ingat kena ada RM10,000 baru boleh mula. Salah. RM100 sebulan pun cukup. Set auto debit supaya tak skip. Lama-lama snowball effect tu akan nampak. Tip keempat, pastikan patuh syariah. Malaysia banyak pilihan halal. Saham patuh syariah, tabung haji, Islamic REIT, Islamic Money Market Fund. Senarai SC update 2 kali setahun. Tak perlu compromise. Tip kelima, jangan time the market. Tak ada siapa tahu bila market naik atau jatuh. Masuk secara berkala, guna DCA, stay invested, biarkan masa buat kerja. Orang yang stay 10 tahun dalam market hampir selalu untung. Korang tanya Daus guna apa untuk emergency fund? Versa. Patuh syariah, boleh keluar bila-bila, minimum RM10 je. Guna kod VDAUSDK untuk bonus masa sign up. Tu dia 5 tips dari Daus. Share video ni dekat kawan korang yang selalu cakap nantilah. Follow @DausDK37 untuk lebih banyak tips kewangan dan pelaburan.